'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, 'cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me, respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy, hurt you so bad that you're gonna need some therapy. Lingkaran ranting pita suara ruatria para sati-sati punya mantra tergantung. Lantang lintang taluntang tang tang dentang sembilan. Keluarlah lurah darah mati. Laknat menuju kuburan dalaman. Okay, so InsyaAllah aku dah tak salah jalan ni. Aku salah jalan ni. Okay, so InsyaAllah sahabat, tak nak buka? Panggil lah. Siapa panggil? So geng, yang baru masuk bantu-bantu share-share. So memang sampah sarap di kawasan sini. So memang macam suara Amirul, memang suara saya Amirul. So memang tempat ni kebanyakan dalam beberapa tim yang paranormal yang pernah buat dekat kawasan sini. Ada salah satu tim kena rasuk. Okey, dirasuk sehingga pukul 2 petang di set up ni yang kata. So saya pegang 3 cam kepada rakan-rakan sahabat-sahabat saya. Saya pegang 3 cam YouTube, TT dan di Bigo Live. Ada benda mengikut cover belakang. Assalamualaikum yang berada di kawasan sini. So memang ni saya masuk kawasan dalaman hutan. Okey. Dan di sini ada satu lorong Saya masuk satu jalan. Subhanallah, Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Pocong. Pontianak, hadirkan. Wujudkan diri kamu kalian. Wujud. Jika benar kau ada di sini, wujudkan, hadirkan diri kamu. Pergerakkan, bunyikan apa-apa saja. Dan saya masuk di kawasan hutan. Okey, saya masuk salah satu kawasan hutan. Sebab saya ada rasa satu energi yang kawasan sini naik berumah aku. Okey. Pocong. Kena. Wujudkan sifat, hadirkan diri kamu kalian. Hadirkan diri kamu. Pergerakkan apa-apa saja. Masak sangat dia. Wangi. Kawasan dalaman ni wangi. Wangi.
Memang wangi kawasan sini. Serius memang wangi. Salam hadir. Sahabat. Sini Yap. Sahabat. Masuk dengan aku Yap. Wangi. Kawasan sini, kawasan dalam ni wangi. Serius memang wangi kawasan dalam ni. Kau kenapa bercakap sahabat? Kenapa? Ada benda wangi kat sini. Ha? Benda wangi. Cuba kau test energi. Test energi. Ni nyaku. Yang jauh. Gangguan. Apa-apa yang lari. Tak apa. Terus. Apa-apa yang lari. Sebab aku ikut bau mani memang kuat. Weh. Sabar, weh. Sabar. Weh. Tak. Weh. Sabar. Weh. Sabar. Sahabat. Tak nak. Arif, tolong Arif. Arif tolong dia. Sabar. Sahabat. Sahabat. Arif, tolong. Sahabat. Kena ke mana ni? Sahabat. Ha? Okey. Kenapa dia? Ada benda. Kenapa? Keluar. Kenapa? Ada benda. Mana ada benda? Tenang lah. Tenang. Tenang sahabat. Istighfar. Macam keluar tadi tu. Memang bau ni kuat. Tenang. Sahabat. Ini aja yang keluar. Sahabat. Ini aja yang keluar. Betul dia ni. Ikut tu. Ada benda tadi, ada benda. Sabar. Istighfar. Jangan lari. Jangan lari. Sahabat. Hati-hati. InsyaAllah. Kat sini tadi dia macam ada aura. Tak pasti aura apa. Lepas tu? Tapi dia macam berat. Kenapakah? Dia lari tadi. Tenang je. Sepatutnya lari sahabat. Si kami punya tim ada kena gangguan. Kita cuba. Hadir. Okey. Dia nak kena dah tu. Kena ganggu tu, boleh kami tahu. Okey. Kau nak buat apa Dayat? Dayat? Ada benda lah. Benda apa? Macam barang. Macam mana tu kena rasuk ke apa dia? Macam ada barang mustika ni. Ha? Macam ada barang. Barang? Ha. Barang apa? Sahabat. Weh. Sahabat. Tak, kita punya tujuan kita lain sahabat. Bukan nak test barang-barang kat sini sahabat.
Macam ada aura. Kan? Hei. Tak tahan je ni sebenarnya. Sahabat. Woi. Hei. Hei. Sahabat. Sahabat, tenang sahabat. Ada barang. Tahu duduk. Sahabat, tenang. Sahabat, tenang. Tak, nanti dulu let tu. Sahabat tenang. Woi. Tenang sahabat. Hui. Saya dekat kawasan Shah Alam. Pola fikir tu, jangan terlalu ni. Terus fokus. Kau buat apa dia? Ada barang sini. Woi, orang ni. Arif, settle Arif. Sahabat, settle. Tenang. Boleh tak? Tenang. Kena buat apa ni? Tes energi. Dia ada barang benda kat sini ni, dalam ni. Sahabat okey tak? Arif, settle. Aduh. Ada barang masuk. Barang ni ada dia tak nak barang, dia satu barang ni. Lalu buat apa? Dia sedut barang. Aduh. Okay. Kepada viewers yang ni sekarang ni, dia sebab apa yang tadi korang tengok, dia cakap nak ada barang, lalu dia tersedut barang tu masuk dalam tubuh macam tu. Jadi badan dia terlalu berat. Ni 50 lah di antara dia sedar ataupun tidak sedar. 50-50. Okey. So subhanallah, panas di kawasan sini. So sahabat saya Abu Yah cuba untuk mengeluarkan barang yang disedut tu. Okey. Cuba untuk tarik balik barang yang disedut tu. Keluarkan balik. Panas. Lebih tarik barang. Lebih tarik. Okey. So dia cuba untuk panggil backup yang lain. Dia tarik energi. Sekali sedut yang barang ni.
Tak tahu. Dari bawah tadi dia lari tadi tu. Dari mana? Bawah? Bawah? Ha, Bawah mana? bawah hutan. Kenapa dia masuk hutan? Miro masuk hutan. Tadi? Ha, Tadi. Saya dia ikut. tengok dulu, sengat. Tolong. Luruskan kaki tu. Okey. Kita cuba untuk mengubati dia. Sekejap, bayang. Kita cuba untuk mengubati. So, kita cuba untuk settlekan. Okey, kita settlekan. Cuba settlekan. Dan Jangan miru dia, tak bawah sana tu. Bawah ni. Bawah tu. tu dia panggil. Oh, cikgu dah. Dia dekat bawah tu. Dia lari. Dia tak dia tak ada barang. Macam barang orang dia lari. Jangan mana cakap. Dayat. One thing je, tak perlu lebih-lebih. Buat kan? Tak jadi. Buat dah buat belakang. Kita cuba. Air. Dah korang kami settlekan sampai dulu ni. Sampai settlekan dulu sampai kita. Dia tarik hantu. Dengan ni je ke tarik hantu? Siluman. Apa? Panggil apa? Tarik siluman kot. Tapi memang ada bau tadi. Wangi gila. Wangi. Wangi. Ini ikut bau tu. Ha. Itu kampung orang kau pergi tu. Yang ni pula dia test. Dia cakap test. Cuba. Tu masalah tu orang tengah tengah bawah. Benar ke? Saya juga Ferul. Ha. Tiga. So kita settlekan dulu pada dia. Yang tempat kita ingat tak Mira pernah jatuh kat tempat tu? Yang abang pernah tolong Mirul. Oh yang tu. Tempat Yang Mirul jumpa budak kecil tu. Oh. Itu kampung orang. Ada barang. Ha? Ada barang. Di mana aja? Apa kau? Semak ni nak lalu. Sahabat. Kat sini tadi. Tak, bukan Mirul tak masuk sini. Habis? Bawah. Yang tempat Mirul jatuh. Buya. Abang suruh biar. Ha? Abang suruh biar. Suruh biar. 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 Biar dulu. Kita tengok. Biar dulu. Kita tengok. Apa ya? Maksudnya? Kan abang kata suruh biar? Tunduk di mana bang? Boleh detect ke? Mana? Boleh. Tak payah kita. Sebab kita ni bang, niat kita masalahnya. Ha? Niat kita on tu. Untuk On parah. langgar. Langgar. Hai. Sahabat tolong yang lain. Hutan lah tempat Mirul jatuh. Kita cuba. Tak apa. Abuya bawa. Cikgu, follow. Okay. So, kita akan pergi kawasan hutan tadi. Mana? Boleh hati-hati Mirul, insyaAllah. Kita cuba untuk dapat detect. Ni, bawah ni. Ha. Ada. Aku pernah ni jatuh. Kerja budak kecil. Bawah sini. Kita cuba untuk masuk dah sekali. Tak perlu yang lain dulu. Mungkin Allah. Dengan ni. Jaya dengan ni. So, kita bagi jalan dan sengat dengan si Jaya. Untuk Tengok Dayak tu. detect Dia belum habis untuk detect barang tu. Dekat mana barang yang terletak. Okey. Kita cuba. InsyaAllah.
Kalau ada rezeki. Kita cuba untuk detect. Bantu-bantu share geng. Dan kepada YouTuber, terima kasih yang sudah tonton. Tadi kau masuk sampai ke dalam tu. Oh, ke dalam. Ayat pun sekali. Dayat separuh jalan. Pak turun. Tak Miro dengan Dayat. Miro dah masuk dalam Masa dia masuk tadi tu kat mana? Miro ke dalam. Dia lari dulu. Dia lari. Dayat. Dia lari ke mana? Masuk ke dalam. Dia lari ke luar balik. Okey. Dia lari keluar. Lepas tu dia pergi mana? Sangkut dengan si Abuyah. Lepas tu dia pergi mana? Belas ujung mana? Ujung mana tadi? Sana. Sana kita tengok mana. Sahabat. Jom. Kita dulu test kat sini, Mang. Kita test kat sini. Test dulu lah, test dulu kat sini. Macam mana, Mang? Test dulu lah. InsyaAllah. Wih, ular. Ular? Oh. Kejut dah. Ini strap seal. Jom. Woi, Dayat lari. Woi. Pegang. Ini dia. Ambil. Dia bawa sini juga. Ada. Hei. Boleh. So kita Buya, tolong. Tu. Abang suruh. Saya tekan ni dulu. Pokok apa bang? Pokok apa? So tengah mengubati si Dayat ni. Masuk lagi. Semoga tak ada apa-apa terjadi, amin. Alah, belum kuat. Aduh, belum kuat. Proses untuk berkomunikasi. Assalamualaikum. Proses mediasi. Ni. Dah, kamu tenang. Lepas. Tak ya, bukan macam tu. Tanya elok-elok dengan dia. Dia pun makan Allah juga. Tanya elok-elok. Kamera. Datang dari mana kamu? Cakap bagus-bagus. Kau datang dari mana? Keluar dari mana? Kan dah cakap. Ni proses untuk kita komunikasi. Siapa kau? Alang-alang dia dah Siapa kerasukan. kau? Alang-alang menyebut kasar. Yelah kasar. Kasar? Lek lah. Lembut sikit ya. Dari mana kau? Dia gelak. Dia gelak. Biasa lah Kamu tu. datang, kamu tak ada lah. Dah, kamu datang dari mana ni? Tak tahu kau boleh main je. Tolong settle dulu. Kita nak detect barang dulu. Settle. Apa dah ni? Juangan bertempur sudah. Ada lah. Tapi dah tu. Okey. Dia lari. Sini aja. Tenang. Biar dia bawa. Biar. Biar dulu. Tengok dia, tengok. Dia bawa, dia bawa. Jangan lari. Kau jalan je. Ni bawa stand. Stand bawa. Stand bawa. Lari. Kejar. Mana dia? Janganlah main-main. Tenang saja. Assalamualaikum. Bang, settle bang. Settle ni dulu. Dengan siapa tu?
Saya tengok ni dulu lah. Ni. So, Lepas. kita ambil booster ni. Dah, kita dulu. Dah tengok barang. Mesti ada barang kau tadi. Macam ni YouTube kami Keluar. Selamat. Mula yang dulu macam ni. Biar. Ha? Dia. Jom. Dia bunuh. Ya. Ingat kami tak boleh ambil. Ingat tak boleh ambil. Ha? Ingat tak boleh ambil. So, Kau gelak kalau aku dapat barang kau. Ha? Kalau aku dapat barang kau. Kau siapa? di belakang ni. Kau diam. Kau diam. Ini barang dia. Kau ni nak lawan ke apa? Ha, nak lawan? Ha, mau lawan? Ha, mau lawan cakap. Ha. Dapat. Jaga. Ha. Dia kalau buka, aku buka ni. Ha, jangan cuba-cuba. Ya, dia. Mau lawan? Jom. Ikut. Kita ambil barang dia tu. Kamu tunggu, barang kamu ada. Wah. Lepas. Sahabat, tolong test. Cek. Allah masya. Sekejap, saya cuba letak cam. Alamak. Bang. Kuat. Kawasan kuat. Bang, mana? Mana? Aku ikut sekali. Teh. Cuba kita dapat barang pusaka. Bawa kat sini. Tantang ni tu. Hai. Sebelah. Ha. Dapat barang dia ni. Ada mata. Ada mata. Mana? Sini. Ada mata tertengah ni. Ada mata. Ya. Ini barang dia. Allahumma salli alaihi wasallam. Bang, ni letak cam sekejap. Ai, ini. Aku pun nak letak barang ni. Apa? Nak letak ni? Kamera? Nak letak ni kamera ni. Apa nak kau pegang ni? Bawa. Ambil dalam sini. Hei, bawa sini. Oh. Bawa sini dia. Bawa. Ini apa? Belakang kan? Ha? Belakang. Bawa dia sini. Woi. Tolong. Woi. Wih, gila. Wih, tolong. longkang tu. Wih. Tahu, bau. Ui, lubang ni Rul. Pasal ni Rul. Bang, yang masuk. Dia bilang gari. Apa yang jatuh? Ada tengok ada. Handphone semua okey. Aduh. Lubang. Ada benda tolak. Ha? Ada benda tolak. Sekejap, belakang ni dia sakit. Ui, aku jatuh kau. Gaung ha. Ha. Gaung punya bawah ni. Subhanallah. Kau tak aku jatuh ni. Thank you Ira.
Jauh lah aku menantun. Subhanallah. Sini lah tadi, Mirul terpegang kat sini lah. Mana? Pasal pokok ni tadi. Lantu Mirul, kat pokok ni. Ni. Ni, pokok ni. Lantu Mirul, kat belakang ni terus. Barang dia. Marah. Ni kat tempat kau kan? Aduh, sakit ni. Ada si Arif dapat. Ni ada dia. Sahabat. Kan? Kau takut kan? Sakit. Kau takut kan? Cari barang. Kamu sini. Kamu sini. Sini kamu. Sini kamu. Stanggi tadi mana? Hah? Mana stanggi? Nah. Bagi pacat ya. Saya dekat kawasan Syed Lang. Tak, dia memang kawasan dulu. Siapa yang perasan tadi saya menantun? Tenang. Siapa yang perasan tadi saya menantun? Ni. Tak apa. Tahan. Kopi sana dulu. Tak apa. Cuba Mirul bawa kamera. Sini kau pegang. Bawa tas selit. Kau takut ke? Cover belakang. Jaya. Ni rasa tak ada barang ni. Dapatkan barang dia. Oh, badan aku dah cala ni. Karena diri. Masuk. Ya. So, kami terpaksa juga dapatkan barang dia ni. Dan kurang ajar ni. Jadi nah, dia cuba melawan. Dia cuba untuk melawan. Dan kita cuba untuk dapatkan barang bersuka. Barang dia tu. Kita cuba. Ya, ada cahaya? Mana? Biar. Bukan Biar. Pacat Masuk, ya, aku masuk sahabat sekali. Ya, patahkan ni. Penat kau sajalah. Kau diamlah. Baik pula aku. Boleh sahabat. Sengat tarik. Mana sengat? Ada sengat sekali. Dari sini sengat. Sekejap Mirul, letak kamera sekejap. Aku dapat je. Sekejap geng, saya cuba tolong sahabat-sahabat saya. Kuat dekat sini. Saya tak lembut sahabat. Cek. Enggak tarik. Kau bantu abang. Abang bantu kau. Kau tarik. Dia tepi-tepi. Kau ingat kalau aku dapat barang kau di mana? Okey. Putihkan. Jaga dulu. Kita cuba. Dapat Okey, bantu-bantu share geng. Tahu lah. Dah tak nanya apa. Ikhlas saja. Ikhlas. Bantu share geng.
Kita orang cuba untuk dapatkan barang dia, geng. Okey. Kita orang cuba. Panas tu. Panas. Berpeluh. Jatuh. Jauh berjauh ni. Subhanallah. Mirul kan tu. Siapa kamu Dayat Cakra? Abu ya. Sekali ya. Boleh bang Apa dia? Mirror tak? Cam, tolong sekali. Sahabat Abu ya, boleh tak tu pegang kamera atau macam okey, boleh tak boleh. Ya, boleh. Tenang. Ha? Tak Tak bawah. Panas. Panas. Sikit lagi aku ambil, sikit lagi. Sikit lagi ya. Belah Mira boleh tak daripada belakang. Daripada belakang nanti temak ni. Tak aku bangga Tak. Toslet mana? Toslet. Mana? Bawa toslet. Tak, bawa daripada belakang, daripada. Bukan barang kau. Wei, diamlah. Biarlah dulu. Tak apa suruh kau kacau-kacau. Nanti orang ingat apa pula. Okey. Suluh dulu. Bawa cam. Dulu. Kamera. Tu. Dengan back mirror, bawa back mirror sekali. Siapa suruh kacau orang? Kan aku ambil barang kau. Ada muka kau. Oh, ya, sini bang, tunjuk. Benda tu dekat sini, kawasan ni. Okey. Berasap. Mana? Pokok ni berasap. Ya, kawasan ni dekat sini, kawasan ni. Habis kita cuba ni lah, insya-Allah tak janji. Kadang-kadang kita buat tak lepas, tak janji. 10 kali kita buat. Oh, berasap. 9 kali gagal. Nampak Rasap Berasap, pokok ni berasap. Rasa dia punya panas. Sabar pegang. Ada asap tu dah. Kamera tak nampak ke? Buat. Abang gajah kan? Buat. Nah, Abang kabur. Jangan kau gelak, kejap lagi aku ambil. Oh ya. Tepuk 3 kali. Tak nak keluar. Aku keluar sampai aku ambil barang. Kau gelak lah kau. Ikhlas ya, cukup ikhlas. Siapa suruh rasuk-rasuk? Itu orang curi barang kau. Ingat kami budak-budak ke? Mirul. Ikhlas lagi Mirul. Ikhlas ya. Seram dia gelak. Tak seram lah. Benda-benda. Oh, ikhlas. Kelakar. Allahu Akbar. Bilang lepas. Kuat. Kuat sikit, kuat. Abang nak kuat. Kau diamlah siluman. Tunggu kalau kami dapat. Bising lah kau. Siapa suruh kacau? Lagi. Coba pegang ni terus kan. Nak kabur. Seram dia gelak. InsyaAllah. Datang sini. Benda tu dekat bawah ni. Benda tu dekat bawah. Nampaknya aku jadi cameraman yang tidak patut ya. Ni kat bawah ni. Tengok. InsyaAllah. Angkat lagi sengat. Okey. Dari sini sahabat. Dari sini belakang. Dari belakang. Kuat lagi. Kuat. Sini dalam angkat. Tarik kan. Jangan kau gelak, kejap lagi aku ambil. Jangan terpengaruh dengan tu. Kau diamlah siluman. Bodoh betul. Kuat. Kontrol napas Mirul. Kacau lagi kan dah kena. Biar kita kena suka kacau dia. Siapa yang gelak tu? Dia kena rasuk. Sikit lagi barang kau. Kau tak nak keluar, aku ambil barang kau. Dia kena rasuk. Dia kena rasuk. Cantik bah barang kau ni. Kau kenapa biru? Kerasukan Mirul. Kau kenapa biru? Tenang. Happy je. Dia kena rasuk. Dia kena rasuk. Rasukan cicak. Tenang. Tenang dan fokus. Jangan kamu dengar apa tu dia tengah apa tu.
Ada benda boleh share, ada boleh tak boleh share. Dia dulu. Lagi. Kan dah keluar sikit. Siapa suruh? Toslet. Sengat dengan Mirul. Panas. Dah. Ambil. Dia tak boleh angkat. Tak boleh. Masuk. Ambil. Tangkap Sekejap. Jangan dulu. Turut kat sini sikit. Tangkap. Mana? Tak boleh. Sengat masuk. Tolong tangkap. Tarik masuk dalam. Satu nafas weh. Barang pusaka yang dia pegang. Ya. Almari. Lepas. Tak lepas. Ya. Dalam lagi. Tak lepas. Satu nafas kan abang dah cakap. Istighfar banyak-banyak. Astagfirullahaladzim. Yang lain tolong zikir bantu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tak boleh angkat. Dia dah berasap ni. Masuk. Tak boleh. Apa tu? Apa tu? Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satu nafas Mirul. Tahan. Allah. La ilaha illallah, la ilaha Allahu Akbar. la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Singa lemah. Tolong. Tolong angkat. Daun je aku ambil daun. Daun. Alhamdulillah. Patutlah dia takut aku ambil barang kau, ambil kau. Itulah siapa suruh nak ambil. Masuk dalam dulu. Siapa suruh kan dah dapat barang kau. Berlagak lagi Tutup. Berlagak lagi. Ini. Itu yang kau takut Sini. Kami dah dapat barang kau. Senyap. Adan muka. Minta sini. Adan muka. Siapa suruh? Ni barang kau kan? Jangan pecahkan tangan dia. Sekejap, pecahkan. Tunjuk. Barang kau kan ni? Subhanallah. Okey. Ni sahabat. Tengok. Subhanallah. Chris. Yang kami dapat. Okey. Subhanallah. Ya, tolong. Tangan Mirul kena ini. Tolong. Yang tolong ambil si Mirul, yang tolong tariknya si sahabat kita tu si Sengat, yang bantunya sahabat kita Surah dan rakan-rakan yang lain. Ini rupanya barang yang dia tak nak bagi tu ya. Ini. Apa? Tangan. Ini je. Chris. Dah keluar masuk balik pun lag. Energi kuat sangat tu. Ni sahabat kita yang kawasan yang ujung sahabat kita ni dah yelah, energi kan. Main dengan tenaga batin memang macam ni. Bukti ini bukannya mainan ataupun rekayasa. Ini beg. Handphone abang mana? Beg Mirul beg. Aku mau siapa dia. Ini adalah reality. Telefon. Kami tak buat ini fake. Apa YouTube punya ada rakam? Ini sekali. Ini atas ni. Okey. Ini Chris yang kami dapat tadi. Tak saya. Dia masih ada energi belakang. Juga ambil gambar jam belakang. Tengok macam mana. Takut ni orang. Okey. Bang. Biar. Bang, tanah tu biar dulu. Biar dulu. Tutup terus agak tutup. Tutup. Tolong tutup dulu. Satu. Si Dayat ni dia baru ni kan. 5 luk kuat lagi. 5 luk masih lemah. 5 luk. Jaga dia. 5 luk. Tak ada, kami mungkin tengok macam mana. Okey. Sengat okey. Pegang. Cuba okey. Nak bawa keluar kan? Bawa keluar dulu.
Si Dayat. So, berani mencuba mencabar-cabar kami. Siap gelak semua tawan dia gelakkan kami semua tadi kan. Siapa yang dari awal dia gelakkan kami tadi? Okey, Chris dalam tu. Tolong tekan satu. Yang tadi. Yang siapa tolong tekan satu yang dari awal dia gelakkan saya tadi. Dia gelak semua sekali. Ni sengat. Tolong tekan satu kan. Okey. Kepada channel YouTube kami terpaksa keluar dulu. Kami terpaksa keluarkan dulu daripada kawasan ni. Kita tengok macam ni. Okey. Mirul Chris tu simpan ke buat apa? Tengok keadaan. Simpan kot. Ha? Scan mana scan? Depan lah. Tinggal mahal tu. Ada buat walaupun RM20. Kamu kawal lah. Tengok sampai bis. Kita tengok sampai bis geng. Ni sudah tak. Enggak apa. Nak tak tarik barang ni. Okey, cuma bang. Hati-hati rokok. Geng, saya dah hampir setahun saya tak buka Bigo langsung. Dan saya tak buka aktiviti paranormal dalam Bigo ni. Hari ni hari yang kedua saya buka untuk korang. Bantu share geng, bantu geng. Bergerak. Sampai base baru kita tunggu sampai bis. Okey, bantu geng. Okey, korang boleh tengok di channel YouTube Surah Nyali geng, dekat YouTube kami. Boleh tahan juga. Jaga baik-baik. Adik. Ya, Adik. Dia hadir Okey. Dia hadir. Dia mula hadir tu daripada dalam ni. Betul lama tak tengok boleh Tuan Mirul. Terima kasih yang ingatkan saya. InsyaAllah kita tunggu sampai ke bis. Bolu geng. Dia tak mau gerak. Dia melawan ya. Cikgu buat dulu kan. Ternyata bukan kita. Cikgu yang buat. Sebab geng. Tapi kalau simpan Chris tu tak ada gangguan ke, kami kosongkan nanti. Bergerak lagi. Sini. Jaya. Okey. Okey. Memang semua terletih, semua letih. Maksud saya sekali letih. Tak larat. Tak rokok dulu. Ada rokok. Tak rokok dulu. Okey, saya tak tahu kamera jadi blur jayap. Chris tu bergerak-gerak geng. Okey. Sabar geng. Ini bukannya rekayasa, ni memang sejatinya. Kami datang pun bukannya kosong-kosong. Sebab tu kami tenang je lah. Kami terpaksa kosongkan. Okey. Aku kena sekali. So ya Allah, semput weh. Timbul tu tadi Mirul pegang terus lah. Dia timbul lah. Dah timbul. Alhamdulillah. Bantu geng. Okey. Saya cari tempat apa mau kasih pindah. Kasih pindah barang ah? Amboi, cincin dia juga. Amboi. Cincin? Dari ke bulan. Aku ada cincin juga ni. Geng, tekan geng. Tiap-tiap lagi bantu share. Geng yang mana ada. Bantu share geng. Jangan ditahan. Lepas. Geng yang mana? Thank you Sulung. Terima kasih mana yang ada yang support kami. So bukan ni je kami buat, nanti ada lagi lah. Tolong bantu. Letak dia. Duduk. Mana sahabat pusaka alam? Mari bantu dia. Cikgu. So kami settle untuk apa orang panggil, penjaga yang dekat Chris tu kami pindahkan. Okey. Kami nak Chris je, kami tak nak penjaga. So kami kosongkan Chris tu. Okey.
kami kosongkan. Dah tak ada apa-apa lagi lah berlaku, kerasukan ke apa. Betul tak? Betul tak, geng? Dayat, okey. Betul tak? Maaf, sudah. Kan. Aku boleh bergerak. Belum, saya tak pernah lagi untuk Island Tower. Bantu geng, bantu geng. Boleh dah pindah. Panas ya Allah. Subhanallah. Pindah ni mana dia cincin ni. Tapi dia biar dia sendiri, aku tak nak. Boleh geng? Aku nak. Komen lah sikit tiap-tiap love geng. Apa ni? Island Tower bukan dah tak boleh masuk ke? Sebab ada kes kan kat sana. Kami boleh masuk. Boleh je. Okey, ini salah satu kami untuk pindah penjaga keris tu. Kami pindah dan pindah ke tempat lain dan kami nak kosongkan keris tu yang sebenarnya. Mirul. Ya bang. Kau selalu buat video buat medium. Ha. Tarik. Dayat. Siapa nak tarik? Mirul. Mirul nak tarik ke apa? Mirul tarik ke apa? Dayat. Dayat. Kami buat medium boleh geng Yang letih yang bagus. Kami buat medium. Kami buat medium terus. Boleh? Tapi dia dah medium dah bagi sini. Sengat. Dia sebab dia masih lemah ni. Dia automatik. Boleh tak geng? Kita buat medium. Cuba. Tekan satu siapa nak? Tekan satu siapa nak? Jaya. Tumpang. Medium. Cuba, sengat. Kita buat medium. Cuba sengat. Nah, kita test tu. Kita nak tengok je. Dia tu pegang boleh ke tak? Tekan satu geng. Bagi semangat. Okey, ini kami cuba untuk medium. Kalau kita cubalah kan. Tak apa sebab benda ni dia tak ada ni. Bang, buka sikit bang. Buka sikit. Buka apa? Buka untuk kalau buka seluar habis bang. Duduk sengat. Duduk santai, tenang. Minum masuk sekali lah? Ha? Kau nak masuk apa? Habis nak masuk sekali lah? Kau nak medium. Bukan Mirul. Oh, main sini. Ni yang Lim. Kita test lah kan. Jadi kadang-kadang kalau kita buat ni tak semuanya jadi. Boleh Dayat pegang bawa kamera. Meh. Sekejap. Aku jauh sikit kamera. Aku tak tahu kenapa aku boleh cakap sabar. Kontrol je lah. Pegang kamera. Tak bawa. Dah. Dia pegang kan? Dia. Cuba kita try lah. Medium. Medium. Tarik ni. Tarik 5 loop. Ini bukan tarik kendiri ni bang. Benda barang ni. Kita try lah. Kalau boleh masuk, kadang-kadang ada yang setengah orang ni ada yang tak boleh masuk tapi dia boleh tarik sendiri. Straight. Tarik kabel. Tarik kabel belakang. Oh ya, bantu. Bola fikir tu kena fokus. Sobat, kamera. Toslet. Kalau ada kejutan tu, hinjutan tu. Kalau ada hinjutan tu, jangan ditahan. Rela dia, cuba. Kalau berani kan. Dia ada hinjutan. Hinjutan tu jangan ditahan. Dia. Aku nak yang sejati. Biar. Cuba lepas. Biar. Sudah kena. Okay. So medium. Okay, cuba. Masuk medium. Tanya dia daripada mana. Assalamualaikum. Oh, tengok sedap ni suara Mirul. Assalamualaikum. Marab buka. Assalamualaikum.
Bangun kamu. Bangun. Okey. Bangun. Ha? Bangun. Ya okey. Sudah belum? Dia habis tu. Tak, dia keluar balik. Tak habis, dia tak habis. Tak habis. Jangan tahan, jangan tahan. Keluar lagi. Dayat tu pintu. Aku kasi masuk. Oh ya, aku kasi masuk, kan aku yang masuk. Bukan lagi. Ya. Boleh. Aku. Aku. Ni kasi masuk. Oh. Jangan masuk. Cuk. Okey. Kita sebab tadi nak masuk and then keluar balik. Ini dia masuk di lock. Kita lock. Ni nak buat cara lain ni. Buat cara lain. Buat cara lain. Okey. Lah kau ni jatuh ni. Itulah. Okey. So, cikgu nak tarik ke? Bang. Keris tu siapa yang... Oh, cikgu. Geng, bantu lagi pecahkan astar. Korang tak bagi aku semangat lagi. Harum manis. Tetek lah geng, tetek lah. Okay, yang ni kita cuba yang lain. Benda lain untuk tarik. Tetek lah geng. Okay. Ambil keris tu. Lambat. Cuba yang lain. Masuk. Kau biar makan. Jangan tahan. Buat lagi. Kau tak boleh lari, barang kau ada sini. Oh, silat. Lima ke? Dia. Barang dia. Barang dia? Kan dia silat pula barang dia. Tengoklah Keris. Apa tu? Macam sosro. Macam logo sosro. Assalamualaikum. 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 Kamu Islam ke kafir? Dalam tu betul. Jangan kau bersilat dia. Kuatlah sikit. Assalamualaikum. Dia nak aiskrim lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rick, pegang ni Rick. Sudah. Oh. Masuk orang lagi pula masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa nama kerangan anda ni? Okey, ni kami buat medium. Nak tahu siapa. Orang yang lain. Dan yang belah sana pun kami cuba Okey, belah sana pun kami cuba untuk badan diet. Yang ni dah kena dah untuk medium. So, yang ni pula kita cuba. Okey, kita cuba ke belah sana. Tenang. Kita tenang. Di sini tiada pertempuran. Kita bukan untuk bertempur. Keris tu barang kamu ke? Buka mulut dia, kunci tu. Ya benar, betul. Dia Ni satu lagi tak tu. Masuk juga. Kuat. sebab dia dah masuk tadi, dia masih lemas kan. Boleh kejap dalam apa? Ini aja. Boleh kejap dalam lagi. Kita ni Islam ke? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Subhanallah. Ada barang lagi ni. Biarlah pada kami, daripada nama kamu. So, dua orang buat medium. Perempuan kan? Kamu perempuan kan? Sini fokus sikit. Tengoklah kat sini. Perempuan lagi. Okay. Ini apa So, ni nenek ni? Siapa nama? ni orang tua ni bang. Ha? Orang tua Macam mana kau tahu orang tua? Mentang-mentang lah dia bongkok orang tua. Ya kan? Sakit pinggang. Ini Panglima Nagasaki. Tetek love kan. Wah.
Dah lah, kecil lah. Ni dah kenapa ni? Assalamualaikum. Apa tu? Assalamualaikum. 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 Geng, tetek lo geng. Mati-mati share. Siapa kamu? Siapa kamu? Kenangan. Kalau ada barang bagi tahu lagi. Siapakah kamu? Kenapa tutup muka dia? Malu ke? Assalamualaikum. Mungkin dia malunya awak kot. Dia. Boleh kau jawab salamku? Lina. Mana dah tu? Hey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku dah belah. Nak mana satu dah salam? Semua diam. Ha? Tak tengok dia benda ni. Tengok yang ni dia dah lama tu aku. Kamu dorang ni. je. Kamu dorang ni. Kamu Okey. dorang ni. Aku cakap bahasa Malaysia lah. Aku cakap bahasa Malaysia. Korang asal dari mana sebenarnya ni? Saya kau nak masuk ni. Selalu abang yang masuk ni. Asal dari mana? Ha? Okey. Nama, Ni nama, dua nama, orang nama, medium. nama. Kami Nama cuba asal dekat mana, Okey. berapa tahun So, umur. kita Sini. tentu. Tengok Jaya. Dia walaupun dia macam ni lain lah. Tengok. Ha? Dia masuk ni sekejap lagi ni. Oh, Dia masuk ni sekejap lagi ni. terasa. Berapa lama hidup ni? Kau lah kot. Mungkin awak yang saya kot. Dia ni lain. Cakra. Cakra. Cikgu. Kau nampak apa belakang? Benda. Sekejap, kita jauh sikit. Cikgu, belakang sikit. Jauh sikit yang daripada Jaya. Ada benda nak masuk. 3 ni kan ni. Tak ni Allah. gaya lain. Hey. Siapa nama kau? Ha, dia India. Oh. Mau silat dah? Ha? Mau silat? Dia lain ni Jaya. Ini bukan macam Jaya biasa ni. Bukan serius sungguh. Tahu. Lain ni. Mau fight? Dia nak cepat ni. Tak, dia memang macam tu. Kan? Umur berapa tahun? Dia belum tahu. So dia Bang, masuk. Jaya dia boleh tarik. Dah kenapa? Tenang. Relax. Bagi jauh. Ha? Bagi jauh. Jauh. Baru nak masuk. Okey. So kita cuba. Kita tengok apa yang berlaku. Mendekat ya. Masuklah Jaya. Wah. Okey, kita cuba. Kita tarik Jaya untuk masukkan sendiri barang dan tu badan dia. Tak main lah kawan. Okey. Lama tak main. Tengok. Boleh geng eh? Boleh tak geng? Boleh tak geng? Okey. Masuk. Masuk juga. Ya, jauh sikit ni, jangan sampai ke depan. Masuk juga akhirnya. Dia memang macam tu. Boleh nampak dia punya reaksi. Tu? Yang gelap tu? Ni yang gelap. 3 lah masuk kerasukan. Apa kau gelak? Sini. Kau gelak. Maju. Mau masuk kah? Tak. Okey, kita tengok. Yang tengah power yang pun kena juga ke? Kena. Kuatlah. Semua kena. Ha? Berjurus dah? Nak berjurus dah? Baik. Aku ke tepi. Nak berjurus aku ke tepi dulu. Baik. Gerak kamera tu. Dah tu. Ni berjurus.
Aku elak dulu. So, kita tengok reaksi dua ni. Malawan ni kah? Ha? Tak, jangan lawan. Tenang saja. Tenang. Tenang. Tenang, tenang. Lain tu Mirul. Wah, dia ni ajak aku lawan. Tenang. Dari mana kamu? Kamu dari mana? Dari mana kamu? Ha? Kamu dari mana? Tenang saja. Ha? Siapa? Aku? Aku nak masuk sana, aku pegang kamera. Siapanya? Siapa? Ni? Diorang nak melawan ni. Diorang nak melawan ni. Eh, lawan lah. Geng, tetek lah geng. Kita tengok ni. Aku dah hilang. Bang, nak try boleh? Ha? Try? Kita try. Kau maju, aku yang maju. Ha? Kita try. Kau maju atau aku yang maju? Assalamualaikum. Sini kamu. Dia ajak game lah, dia ajak game lah. Main pegang macam tak apa, aku cover. Aku bacakan komen korang ya. Pegang kamera, yelah pegang kamera lah. Kita nak yang sejatinya. Yang masuk tu sejatinya. Bukan masuk main kosong-kosong, main masuk, memang masuk betul-betul. Bersilatlah. Menarilah. Bang, siapa ni? Kau maju kau kena. Tengok kat sini. Penunggu yang ada kat sini lah. Kami dah ambil barang dia. Okey. Cuba tadi. Rakam dulu, rakam situ. Mau ikat tak? Jaya, sini sikit. Ini kita jurus, geng. Yes. Ini dah dapat barang dia, so dia tak puas hati dengan kami. Hebat. Jangan berunding kat sini. So, kita tengok reaksi benda ni. Nak keluar ke? Dapat. Keris. Kami dapat keris. Kami dapat keris. Okay, so tak berhati. Kamu diam. Tapi biar. Okay, kita cuba tengok yang ni pula. Kita cuba tengok yang ni pula.
Masuk. Kasih bakar lagi. Panas. Dua kawasan. Masuk. Masuk. Satu, dua. Macam ni. Izin orang ni masuk. Masuk. Ni kenapa ni? Saya tak tahu kenapa ni. Dia minta maaf bang. Dia keluar. Ya, ni. Sekarang. Keluar. Ni. Sini, sengat. Letak di badan. Kali jangan masuk lah. Kali jangan menyerang. Aku yang masuk lama. Di tengah kau bantu dengan si Adit di panas. Thank you. Jaya. Okay. Ini keletihan yang sebenarnya ni. Masa semua keletihan. Penat. Kami semua penat. Aku pula tepu. Okay. Ya Allah, lamanya aku tak buat live video ni, malu geng. Saya sekarang fokus dekat ni lah, YouTube geng. Suruh nyali. Okay. Waalaikumsalam. Awak kat mana? Saya dekat luar kawasan. Kenapa? Kenapa sahabat? Okay. Yang bersahabat. Okay. Maaf. Saya tanya, tak ada apa, okey. Apa nama YouTube? Suruh nyali tu, dekat stiker tu yang saya letak suruh nyali. Tu dekat stiker tu saya letak suruh nyali. Dekat stiker tu suruh nyali. Saya sekarang fokus kat situ dah. Saya dah fokus kat situ dah. Yelah. Hai, hidup single. Hidup single. Yuk kita settlekan jap. So yang sudi menonton di channel YouTube Suruh Nyali ni, kita tengok sehingga akhir ya. So benda ni ajak kita berlawan yang sebenarnya. Sekarang live YouTube ke? Tak. Ini kami untuk recording. Okay. So masuk ke dalam. Begitu. Tarik cuma pelan dari hulu. Okay. Kita ni. Tengok. Sahabat-sahabat Samira, ya saya. Ayat dulu sampai sekarang tak habis-habis. Hidup single. Yes, pasti. Okay. Keris kali mana? Kasam. Ada ngari? Ya. Dekat Arik. Hai. Okey. Mana lagi? Kan ni kita nak balik test. Masih tinggal benda tu di sini. Jangan bawa.
Mana keris tu? Kasih pancung. Ini Dayat. Dayat okey kan Dayat? Okey dah. Jangan cakap ni. Siti, thank you Siti. Share live. Memang jenis macam tu. Pancung je lah. Hai. Tapi dia Siapa nak dengan aku? Macam ni. Dah tengok saya kan? Korang dah tengok saya kan? Hakina. Korang tengok saya kan? Dah setahun ni saya tak buka live Bigo ni, okay? So, diorang settingkan dulu. Setahun lebih saya tak buka on Bigo live. Pak paranormal. Okay. So, kami settingkan dulu. Pancung lah. Macam Abang Surah cakap, pancung je barang dia. Pancung je. Okay. Dan ni kita tengok apa yang berlaku. Hah? Apa dia busuk? Busuk lah dia bayi. Kasih baring dia. Mana? Kasih baring. Okay. Apa ni? Tolong kasih baring. Kamu lah busuk. Kasih baring. Hah? Busuk ni. Kasih baring. Kamu barin. Kamu barin. Apa ni? Hati-hati, batu. Rayu. Aku dipukul. Cover Jaya. Aduh, ya sakit badanku. Aduh, sakit badan aku. Bang, okey bang. InsyaAllah. Bang. Okay, so apapun di channel YouTube kami, saya terpaksa untuk hanya di sini saja. So terima kasih yang menonton di channel YouTube Surah Nyali. Terima kasih sangat. Terima kasih sangat-sangat kepada korang. So bye bye korang. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Semua keletihan. Ada air? Ada bawa air tak? Keris ni patah. Dia tinggal. Nampak semua nampak keris. Maknanya kita tak boleh bawa sempurna. Okey, semua nampak keris. Dia bawa tinggal satu. Dia tak bagi sempurna. Okey, semua nampak. Okey, ini lagi. Okey, Okey. Terima kasih yang sudi tonton di channel YouTube Surah Nyali, dan terima kasih juga kepada semua daripada saputer Surah Nyali. So insya-Allah ini sekadar untuk konten dan hiburan. Okey, insya-Allah mungkin waktu terdekat nanti ada di tempat-tempat lokasi yang lebih menarik nanti. So insya-Allah tunggu kami lokasi yang menarik, insya-Allah akan datang nanti. So korang jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum korang. Tidak punya cerita, lingkaran ranting pita suara ruat teriak para sati-sati punya mantra tergantung.